Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan seorang pelatih Giat Mara dulunya dan menjadi usahawan. Dengan hanya bantuan Mara RM100,000, hari ini boleh tengok bagaimana bengkelnya meningkat naik. Dan saya hari ini dibawa untuk melihat kerana Saudara Amin dia nak mengembangkan lagi bengkelnya. Di bawah Mara kita ada projek khas pembangunan otomotif, usahawan otomotif, kerjasama antara Mara dan juga Petronas. Saya pun telah memberikan KPI kepada Mara untuk kita meningkatkan lebih ramai lagi outlet-outlet usahawan Melayu sehingga ke 200 outlet. Sekarang ni kita sudah ada 69 outlet. Dan saya bincang dengan Saudara Amin tadi, insya-Allah ini adalah salah satu daripada bengkel usahawan Melayu yang kita akan bantu dan mudah-mudahan menjadi contoh kepada usahawan-usahawan, pelatih-pelatih Giat Mara terutamanya di luar sana. Jangan hanya berfikir bila masuk Giat Mara nak makan gaji. Jadi seperti mana Encik Amin menjadi pelatih Giat Mara, untuk kita menjadi usahawan, insya-Allah Mara sedia membantu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.